Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid. Berjumpa lagi kita dalam kelas matematik bersama Cikgu Ziana. Apa khabar anak-anak cikgu yang hebat? Cikgu harap anak-anak semua sentiasa dalam keadaan yang sihat. Hari ini sebelum kita ingin memulakan pelajaran kita, cikgu nak kita baca sama-sama dengan cikgu 2 rangkap pantun. Murid-murid biasa dengar pantun tak? Jom kita cuba baca bersama-sama. Sedia. Pagi indah, cuaca nyaman, udara segar, sinar mentari. Selamat pagi, cikgu ucapkan. Semoga hidup sentiasa diberkati. Rusa berlari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentulah murid harus belajar. Jom murid-murid kita belajar matematik bersama Cikgu Ziana. Hari ini kita akan belajar masih lagi dalam tajuk wang. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan wang. Baiklah, cikgu harap anak-anak semua sudah bersedia dengan buku aktiviti matematik jilid 2. Jom belajar. Hari ini kita ditemani dengan kawan-kawan kita. Okey, kita ada kawan-kawan yang akan menemani kita dalam pelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, jom lihat muka surat 29. Kita akan selesaikan latih diri, kira dan tulis huruf ikut jawapan. Okey, jom kita lihat bersama-sama apakah huruf yang akan murid-murid jumpa pada gambar buah apple. Jom kita selesaikan bersama-sama. 5 sen tambah 5 sen. 5 tambah 5 berapa? Betul, 10 sen. Okey, untuk jawapan 10 sen, hurufnya ialah huruf I. Jom kita selesaikan soalan yang kedua. 30 sen tambah 40 sen. Okey, cuba murid-murid buat 3 jari tambah 4 jari. Berapa? Betul. 70 sen. 30 sen tambah 40 sen. Kalau kita nak senang, kita buat saja 3 tambah 4. Jawapannya 7. Jadi kalau 30 tambah 40, jawapannya 70. Dan di sini sen sebab kita belajar sekarang tajuknya tajuk wang. Okey, 70 sen hurufnya apa? Betul, hurufnya S. Okey, jom kita selesaikan soalan seterusnya. Kita selesaikan terlebih dahulu semua soalan yang melibatkan tambah supaya kita tidak keliru. Jom kita selesaikan soalan tambah di sini. RM7 tambah RM1. Buatkan jadi murid-murid 7. Okey, tambahkan 1. Ya, berapa jawapannya? Betul, RM8. Okey, jangan lupa RM di hadapan kerana ini melibatkan wang. RM8 hurufnya apa? Ya, hurufnya Y. Jom kita selesaikan satu lagi soalan tambah. RM2 tambah RM7. Buatkan jadi murid-murid 2. Okey, tambahkan dengan 7 lagi jari. Berapa jawapannya? Betul, jawapannya adalah 9. Jadi jawapannya ialah RM9 kerana ini melibatkan wang. Okey, jom kita lihat pula soalan tolak. Okey, kita lihat terlebih dahulu. Sebelum itu cikgu terlupa RM9 hurufnya apa?
Iya, hurufnya Pi. Jangan lupa RM9 hurufnya Pi. Jom kita lihat pula soalan tolak. 90 sen tolak 40 sen. Sama seperti tadi, kita gunakan jari 9. Buatkan jari murid-murid 9. Buangkan 4. Berapa jawapannya? Betul, 5. Jadi 50 sen. Di sini jawapannya adalah 50 sen. Kita lihat betul atau tidak jawapan kita 50 sen. Ya, jawapannya 50 sen. 90 sen tolak 40 sen. Jadi kita buat jari 9. Kita buang 4. Kita dapat 5. Jadi jawapannya 50 sen. Jom kita selesaikan buah apple yang di sini. Sebelum itu 50 sen hurufnya apa? Ya, 50 sen hurufnya A. Okey. Jom kita lihat buah apple di sebelah sini. 50 sen tolak 20 sen. Sama seperti tadi. Buatkan jari murid-murid 5. Buangkan 2. Berapa jawapannya? Betul, 3. Jadi 30 sen adalah jawapannya. 30 sen hurufnya apa? Ya, 30 sen hurufnya B. Okey, ingat ya, sebab nanti kita akan selesaikan kotak-kotak kosong di bawah pokok ini. Okey, jom kita lihat pula yang ini. RM10 tolak RM5. Buatkan jari 10. Buangkan 5. Jawapannya berapa? Betul, RM5. Okey, kita selesaikan buah apple yang di atas ini. 70 sen tolak 5 sen. 70 sen tolak 5 sen berapa? Seperti yang telah kita belajar dalam tajuk tolak, sekiranya tidak boleh, sifar tolak 5 tak boleh, kita akan pinjam sebelah. Okey, bila kita pinjam sebelah, sebelah menjadi 6 dan bawa ke belakang 10. 10 tolak 5, ya 5, dan kita turunkan 6. Jadi jawapannya 65 sen hurufnya U. Okey, jom kita selesaikan satu lagi gambar buah apple di sini. Okey, 60 sen tolak 25 sen. Sama juga seperti tadi. Okey, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam sebelah. Sebelah ada 6. Okey, murid-murid buatkan di buku murid-murid. 6 tak boleh. Okey, 6 kita beri pinjam 1 kepada sebelah. Jadi 6 tinggal 5. Sifar akan jadi 10. 10 buang 5. 5. Okey, 5 tadi yang di atas. Buang 2 menjadi 3. Jadi jawapannya 35 sen. Hurufnya N. Okey, jom lihat di bawah pokok sini. Okey, ada kotak-kotak kosong yang murid-murid kena isikan. Sebab kita nak lihat perkataan apakah yang akan terhasil. Okey, lihat kotak yang pertama. Nilainya 70. Okey, lihat 70 hurufnya S. Jadi murid-murid tuliskan di sini S. Okey, ada lagi tak kita cari yang 70? 70 lagi sekali. S juga. Okey, untuk kotak-kotak yang lain, murid-murid isikan sendiri ya nanti. 50, lihat hurufnya E. 8, hurufnya Y. Okey, nanti murid-murid selesaikan selepas ini sendiri. Okey, jom kita lihat pula muka surat 30. Soalan cabar minda. Lihat gambar dan jawab soalan. Okey, jom kita lihat. Botol air harganya RM6. Cawan yang comel ini harganya RM4. Bekas makanan harganya RM3. Dan topi harganya RM5.
Okey, kawan-kawan kita akan bantu Laisin. Ini namanya Laisin. Laisin, kita akan bantu Laisin untuk selesaikan soalan-soalan yang ada di muka surat 30. Okey, jom kita lihat soalan A. Kita akan bantu Laisin untuk kira jumlah harga. Okey, murid-murid ingat lagi tak jumlah operasinya apa? Ya, jumlah operasinya tambah. Jadi tambahkan harga cawan comel dan juga harga topi. Okey, jom kita tambahkan cawan comel harganya RM4. Topi pula harganya RM5. Okey, kita tambahkan 4 dan 5. Jawapannya adalah RM9. Okey, jom kita bantu Laisin untuk kira soalan B. Okey, berapa beza harga? Okey, beza kita dah belajar dalam pelajaran sebelum ini. Beza maksudnya apa? Betul, beza maksudnya tolak. Okey, berapa beza harga botol air dan juga mangkuk ataupun bekas makanan? Kita lihat botol air harganya RM6. Bekas makanan pula harganya RM3. Ingat, untuk operasi tolak mesti nilai yang lebih besar tolak nilai yang kecil. Jadi botol air yang RM6 harganya ditolak dengan bekas makanan yang berharga RM3. Okey, 6. Buatkan 6 jari murid-murid. Tolakkan dengan 3. Berapa jawapannya? Ya, RM3. Okey, jom kita bantu Laisin selesaikan soalan C. Kira jumlah wang Laisin. Okey, kita lihat di sini. RM5 campur dengan RM1. RM5, RM6, RM7, RM8. Okey, jadi RM8. Nilai wang kertas Laisin RM8. Jumlah adalah ya tambah. Jadi kita akan tambahkan ini 50 sen tambah 50 sen. Jadi berapa ringgit? Ya, 50 tambah 50 100. Jadi 50 sen tambah 50 sen 100 sen. 100 sen cikgu dah pesan beberapa kali sama dengan berapa ringgit? Ya, RM1. Jadi RM8 tambah RM1. Jawapannya betul, RM9. Okey, sekarang soalan D. Apakah dua barang yang Laisin boleh beli? Okey, sekarang ni kita nak cari di antara 4 barang ini, barang manakah yang boleh Laisin beli 2 sahaja dengan nilai wangnya RM9. Cuba murid-murid lihat. Kalau Laisin beli botol air RM6, Laisin juga ingin beli cawan RM6 campur RM4. Jawapannya betul, RM10. Boleh tak Laisin nak beli? Tak boleh kan? Sebab wang Laisin hanya ada RM9 sahaja. Okey, jom kita lihat. Kalau Laisin beli botol air RM6 dan juga bekas makanan RM3. RM6 campur RM3. Jawapannya berapa? Ya, RM9. Jadi boleh tak Laisin kalau nak beli botol air dan juga bekas makanan? Boleh. Jadi kalau boleh, murid-murid tuliskan di sini. Botol air dan bekas makanan. Okey, itu contoh sahaja. Murid-murid boleh lihat barang-barang yang lain di sini. Pilihkan 2 barang yang kita tambahkan nilai wangnya tetapi tidak melebihi RM9. Okey? Okey, kalau murid-murid dah jumpa, murid-murid tuliskan 2 barang tersebut. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, kalau boleh nanti murid-murid selesaikan sendiri.
Okey, hingga di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat maju jaya buat anak-anak cikgu yang hebat. Jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.